Ho ho ho. Tengok geng, grafik dia memang cantik gila. Memang puas hati lah. Tak payah beli yang mahal-mahal geng. Memang layan oh. Huhu. Di antara banyak-banyak ni, aku sangat-sangat recommend X2 Ultra yang ini. Cas pakai USB-C saja. So korang tak payah beli bateri. Korang cas, bila habis cas memang best gila lah nak main. And then dia tak ada butang on off. Kau just tekan je mana-mana butang, and then dia automatic on. Nampak dia dah respon kat situ. Ini sama juga. Tekan je mana-mana butang, dia dah respon kat situ. Korang akan dapat macam ni. Color berasingan dengan konsol yang lagi ergonomik dan cantik lah. Yang ni lah dekat beg kuning. Total game yang aku dapat kau tengok banyak tu geng. So ini antara kategori dia lah. Memang banyak. Sampai sekarang tak pernah habis main lagi lah. Kau tengok berapa banyak tu. Mantap geng. Termasuk PS guys. Korang tengok PS ada berapa? PS saja ada 700. Ini korang boleh baca dekat situ. Aku fast forward. Betapa banyak dia ada. Banyak kan? Okay, sekarang kita masuk PSP kita tengok berapa banyak game yang ada. 200 lebih guys. Padu tu guys. Ada Tekken Seed, Taker, Tenchu, Red Richer, Grand Theft Auto. Ada 2 Chinatown juga, Vice City, Dynasty Warrior. Game PS1 dan PSP. Jangan tanya, PS2 memang tak ada kat sini. Tak support lagi. Nampak ada PES 2002 dan banyak lagi lah. Grafik dia semua cantik kan PSP, PS1. Grafik memang cun gila. Game stick je kau tengok. Dia punya grafik tu. Padu kan. Macam tengok movie tu. Yang ni intro untuk game Monster Hunter. So geng, korang boleh komen korang nak aku tolong reviewkan game apa yang ada dalam ni. 40k game ada dalam ni. 40,000 ke. Memang tak habis main lah.